Dia tak ada rasa takut pun sebab dia kata lebih privacy, lebih tenang, lebih sunyi lagi baik. Dan rumah ni juga dia dikelilingi dengan pokok-pokok rambutan. Cuma dekat belakang rumah ni lah dia macam ada hutan kecil sedikit. Dia bangun, dia buka lampu. Bila dia buka je lampu, bunyi tu hilang. Yelah, ada waktu-waktu macam tu dia nak fikir yang bukan-bukan pun tak terlintas. Dia fikir baik, dia rasa macam mungkin ranting kayu kot jatuh kena dekat rumah ke apa ke macam tu lah. Tambah pula dia lagi terkejut guys, dengar bunyi kerusi meja makan dekat dapur diseret kuat. Kerak, memang kuat. Masa dia dengar tu terkejut sampai nak jatuh. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni, dan aku harap korang semua yang sudi untuk menonton ni please stay tune sampai habis. Buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan buat korang yang belum lagi subscribe, bantu support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan setiap kelemahan, setiap kesilapan aku akan cuba perbaiki, dan aku minta maaf terlebih dahululah sekiranya sepanjang video ni ada kesilapan, kesalahan teknikal, ataupun ada kata-kata aku yang membuatkan korang tak selesa, ataupun ada kata-kata yang tak begitu jelas. Aku minta maaf, dan korang boleh komen lah apa saja yang terbaik untuk aku perbaikilah dari semasa ke semasa. Kisah ni pasal seorang gadis ni di mana dia pergi dekat satu rumah. Rumah ni adalah rumah pusaka, rumah peninggalan nenek dia, arwah nenek dia lah. Erin bagi tahu masa dia nak pergi dekat rumah pusaka arwah nenek dia ni, entah kenapa tak tahulah hati tu rasa nak ke sana sebab dia rasa penat sangat guys. Dia pergi kat rumah pusaka nenek dia ni, dia macam nak berehat lah, dia nak healingkan sekejap dia punya pemikiran sebab penat dengan kerja masa tu, stres dengan bermacam-macam masalah lagi yang datang masa tu. Rumah pusaka arwah nenek dia ni memang rumah lama, dia kata. Biasalah rumah kampung, rumah kayu, dan rumah ni memang dekat dalam kawasan tu dia hujung sikit. Dia jauh sikit lah daripada rumah-rumah orang lain. Tapi bagi Erin dia rasa macam okey juga. Dia tak ada rasa takut pun sebab dia kata lebih privacy, lebih tenang, lebih sunyi lagi baik. Dan rumah ni juga dia dikelilingi dengan pokok-pokok rambutan. Cuma dekat belakang rumah ni lah dia macam ada hutan kecil sedikit. Tapi bagi dia tak apalah, dia tak kisah pun. Sebelum dia nak balik pergi dekat rumah pusaka arwah nenek dia ni, dia ada bagi tahu dengan mak dia yang dia nak pergi rehat dekat rumah tu untuk 2-3 hari macam tu. Pada asalnya Erin bagi tahu, mak dia tak bagi. Tak payahlah, buat apa nak pergi berehat dekat sana, rumah tu dah lama dah tak ada orang pergi masuk, dah lama dah tak dijenguk-jenguk, takut nanti ada apa-apa hal nanti susah. Erin tetap juga nak pergi kat rumah tu. Dia bagi tahu dengan mak dia, tak ada apa-apa lah mak, okey je kot, jangan risau, lagipun tak lama pun, nak pergi sekejap apa, tak boleh lah, nak kena bagi hilang stres ni. Jadi Erin rasa kalau Erin duduk kat rumah tu sekejap mungkin boleh tenang-tenangkan sikit kot. Jadi bila dia nak sangat pergi rumah tu, dia memang berkehendak sangat. Mak dia pun tak adalah melarang, cuma mak dia bagi tahu lah dekat Erin ni. Erin bagi tahu, mak dia cakap, boleh lah kalau kau nak pergi sangat, kau hati-hatilah, tapi satu je, kau nak pergi duduk kat rumah tu walaupun sekejap, jangan pergi seorang-seorang, ajaklah siapa-siapa teman. Erin pun cakap dengan mak dia, yelah, tapi sebenarnya dia tak ajak sesiapa pun guys, dia pergi seorang-seorang je. Dan lepas dia dah beritahu dengan mak dia tu, dia macam tergelak kecil sikit dalam hati lah. Dia bukan apa, dia cuma rasa macam apalah mak ni, dia okey je, mak dia pula yang lebih-lebih risau. So dipendekkan cerita, Erin pun pergilah ke rumah pusaka arwah nenek dia ni. Rumah tu waktu dia datang memang nampak okey lah, nampak tenang, dan rumah tu memang kukuh dia kata waktu dia pergi tu. Cuma biasalah, sekeliling lah sunyi sikit. Bila dia masuk je dalam rumah ni, memang bila dia pijak je lantai tu memang bunyi lah, lantai kayu. Dia kata biasalah kan, rumah lama memang bila bunyi tu dia kenyuk. Dan bau rumah tu pun memang tak menyenangkan lah, bukanlah bau busuk macam mana, dia bau, yelah rumah lama yang dah lama tak dibersihkan, jadi ada macam bau-bau yang kurang menyenangkan sikit. Pada malam tu dia tidur dekat bilik arwah nenek dia, sebab dia kata dekat dalam rumah tu bilik arwah nenek dia ni yang paling besar, jadi selesa lah sikit. Pada pukul 12 malam, Erin ni dia terjaga sebab dia ada dengar bunyi tok tok
bunyi ketukan daripada dinding luar rumah. Dia bangun, dia buka lampu. Bila dia buka je lampu, bunyi tu hilang. Yelah, ada waktu-waktu macam tu dia nak fikir yang bukan-bukan pun tak terlintas. Dia fikir baik, dia rasa macam mungkin ranting kayu kot jatuh kena dekat rumah ke apa ke macam tu lah. Dia pun tutup lampu, baring semula lah. Tak sampai seminit, bunyi lagi. Tok 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 tok. Kali ni lebih laju sikit. Dan bunyi kali kedua tu, dia datang daripada arah dinding belakang katil. Senang cakap memang bunyi tu memang dekat dengan dia lah. Dia pun bangun, dia pun duduk dekat katil tu. Bunyi tu terus hilang lagi. Senyap. Masa tu Erin macam dia tarik nafas panjang lah. Dia macam bengang lah. Dia macam dia rasa macam fed up lah. Masa tu Erin bagi tahu dia pujuk diri sendiri lah. Dia cakap kat diri sendiri, sabar Erin, sabar. Biasalah, rumah lama. Tak lama kemudian dia pun tidur. Malam pertama tu okey lah, macam tu je lah. Malam kedua pula, pada pukul 2.40 pagi guys, Erin terjaga juga, tapi bukan dengar bunyi tok-tok-tok. Malam kedua tu dia dengar ada bunyi tapak kaki berjalan dekat ruang tamu. Sebab yelah lantai rumah tu kan lantai kayu kan, dah lama pula. Jadi memang kalau pijak slow pun boleh dengar lah, clear. Jadi dia dengar lah bunyi tu. Dia bangun, dia ambil telefon, dia buka flashlight, dia buka pintu bilik sikit je. Kan ada celah-celah kat pintu bilik tu kan, kalau buka sikit dia ngintai kat situ je. Dia tengok, dia suluh betul-betul kat ruang tamu. Tengok tak ada apa-apa pula. Waktu dia suluh tu, bunyi tapak kaki tu still kedengaran tau. Bunyi orang berjalan. Tapi masa tu bukan dekat ruang tamu, waktu dia mengintai tu, tapi dengar dekat dapur. Erin memang masa tu agak kaku kejap lah. Terkejut sekejap. Tambah pula dia lagi terkejut guys, dengar bunyi kerusi meja makan dekat dapur diseret kuat. Gerak memang kuat. Masa dia dengar tu terkejut sampai nak jatuh. Dah jadi macam tu apa lagi, tutup pintu, kunci pintu bilik, panjat atas katil, selubung dengan selimut. Menakutkan lagi guys pada malam kedua tu, bunyi tapak kaki yang dia dengar kat dapur tu makin lama makin dekat, nak menuju dekat depan pintu bilik tidur tu. Lepas tu dia ketuknya pula pintu bilik. Tok tok tok. Yang part ni Erin dah tak tahan sangat lah. Bukan tak tahan, dia rasa macam uish, dia tak pernah lalui gangguan macam ni guys dalam hidup dia. Yelah, gangguan yang tadi tu dah memang menakutkan. Bila bunyi tapak kaki tu sampai depan pintu bilik, dah lah dia ketuk pintu bilik, ada satu suara guys yang bercakap, Erin, Erin, buka pintu, Erin, buka pintu. Suara tu bukan berbisik tau, memang dilontarkan macam tu lah. Dan suara tu pula sama dengan suara Erin. Erin masa tu memang dah gelabah lah, takut dalam selimut sampai berpeluh-peluh. Masa berjalan, dia pun penat kot sampai dia tertidur. Pada keesokan paginya, bersamaan dengan hari ketiga, dia memang nak balik lah. Tapi hati dia rasa tak sedap. Seakan-akan macam ada benda yang macam tak bagi dia nak balik. Ikutkan hati dia memang nak belah cepat lah daripada rumah tu kata dia. Tapi tak tahu hati tu macam tak rela. Tapi keinginan dia memang nak. Sampai membuatkan dia delay benda tu tau. Daripada pagi ke tengah hari. Tengah hari sampai ke petang. Dalam pukul berapa tu, Erin bagi tahu dia nak pergi mandi. Dia pun masuklah dalam bilik air, mandi. Tengah-tengah mandi tu, dia terpandang satu cermin tau. Dekat dalam bilik tu ada cermin. Tak sengaja dia terpandang. So, belakang dia ada satu benda melintas. Walaupun laju tapi dia dapat capture tau. Pandangan dia tu apa yang dia nampak. Benda tu rambut panjang. Muka tak nampak lah, tapi dia punya pakaian tu lusuh-lusuh. Erin pun pusing tengok sekeliling dalam bilik air, tapi tak ada apa-apa. Dia teruskanlah mandi. Mandi, dah habis mandi apa semua. Dia tengoklah cermin sebab dia nak bersih-bersihkan diri. Masa dia tengok cermin tu, dia pandang kat cermin tu, benda tu ada dekat belakang dia guys. Berdiri dekat belakang dia dalam bilik air tu. Erin tu pun menjerit keluar daripada bilik air tu. Dia ambil telefon, dia call mak dia. Dia bagi tahu dengan mak dia apa yang jadi kat rumah tu, apa yang dia nampak ni, sambil menangis. Bila dia bagi tahu dengan mak dia cerita apa semua ni, lepas tu diam tau mak dia.
Diam je dalam beberapa second macam tu. Lepas tu Erin pun panggil lah mak dia. Mak, mak, mak dengar tak ni? Lepas tu mak dia diam lagi. Lepas tu mak dia bagi tahu dekat Erin, macam ni Erin, sebenarnya mak tak bagi kau pergi duduk kat rumah tu sebab sebelum nenek kau meninggal kan nenek kau sakit lama. Waktu dia sakit tu mak selalu teman dia, borak-borak dengan dia, dan nenek kau selalu bagi tahu dengan mak yang katanya setiap malam ada orang temankan dia. Mak tak pernah cerita benda ni kat siapa-siapa, tak nak cerita sebab tak nak nanti yang lain-lain takut ke apa ke. Itu hari waktu kau nak pergi tu pun mak nak bagi tahu tapi tak sampai hati sebab engkau beria sangat nak pergi. Nanti kalau mak bagi tahu nanti kau takut pula. Lepas tu pula mak dia bagi tahu yang nenek dia pernah pesan lah dekat mak dia, pernah bagi tahu rumah ni jangan ditinggalkan kosong lama-lama sebab takut nanti ada benda yang datang duduk. Perbalan tu pun tak lama guys, sebab Eddie dalam keadaan macam tu kan, dia cakap semua, Eddie pun dia tak telefon, kemas apa semua, packing dia nak balik lah terus. Waktu tu nak dekat maghrib macam tu, bila dia siap kemas, dia dah siapkan diri dia pun nak keluar lah daripada rumah tu guys. Dia buka pintu bilik nak menuju ke pintu utama lah, nak keluar rumah kan. Waktu dia nak buka je pintu tu, ada satu angin tau masuk dalam rumah, kuat, memang kuat sampai berkibar langsir dalam rumah tu. Memang bila masuk je angin tu naik bulu-roma si Erin ni, Erin beritahu. Dan akhir sekali yang menakutkan juga, dia kata yang dia takkan dapat lupakan, lepas beberapa saat angin tu masuk, ada bunyi tapak kaki berlari. Bunyi tu daripada dapur berlari pergi ke ruang tamu dan nak menghala ke dia, nak dekat dengan dia. Masa ni Erin dah menggigil lah, menggigil yang betul-betul tinggi lah tahapnya. Dia buka pintu cepat-cepat guys. Lepas tu dia keluar lah nak pergi ke kereta, nak balik. Tapi waktu dia keluar tu, dia sempat tarik pintu nak tutup tau, tapi tak rapat. Dia biar macam tu je. Eddie pun pergi dekat kereta tau. Dia nak letak barang, cadangnya dia nak turun masuk dalam kereta guys, nak turun keluar lah. Dalam takut-takut dia tu pasal pintu tu tak rapat, dia risau nanti kalau tak kunci tak tutup betul, takut ada orang lain masuk. Dia pun perlahan-lahan lah nak pergi patah balik kat pintu tau, nak tutup rapat, nak kunci elok-elok lah, perlahan-lahan lah. Tapi sebelum dia nak dekat dengan pintu tu guys, dia jenguk lah sikit, takut ada apa-apa dalam rumah. Memang tak jadi lah, dia nak tutup pintu, dia biarkan je. Tahu apa yang dia nampak? Dia nampak waktu dia jenguk tu guys, dalam rumah tu ada satu sosok perempuan tengah berdiri pandang dia, senyum. Dan sosok yang dia nampak tu adalah diri dia sendiri. Memang masa tu tak boleh tahan lah, lantaklah dengar rumah ni nak jadi apa kan. Pintu tak tutup rapat ke apa, dia tak kisahlah. Masuk kereta dalam keadaan menggigil dulu, start enjin, keluar terus. Sejak daripada peristiwa tu, dia tak balik kat rumah tu. Katanya rumah tu pun dah tak ada dah guys, dah roboh. Lebih kurang macam tu lah. Apa yang mengganggu, apa yang ada dalam rumah tu, dia tak tahu, tak ada jawapan, tak boleh nak sahkan apa bendanya itu. Mungkin sebab rumah tu dah lama ditinggalkan, jadi mungkin ada yang datang duduk ataupun sebaliknya. Itulah perkongsian kisah seram dalam video kali ini. Jadi untuk korang yang menonton ni, terima kasih banyak-banyak sebab sudi menonton sampai habis. Minta maaf jika ada salah silap, mungkin ada bunyi bising atau ada masalah lain, kesilapan lain yang aku tak perasan. Aku akan cuba perbaiki. Untuk korang yang tengah tengok ni, kalau nak komen apa-apa, nak nilaikan pasal perkongsian kisah ni, korang boleh komen guys. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang menarik, kisah-kisah misteri yang korang pernah lalui, nak dikongsikan, korang boleh emailkan ataupun DM sahaja Faiz Cerita. Aku mohon kepada korang guys, teruskan support Faiz Cerita, bantu untuk support, subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Itu saja untuk dalam perkongsian dalam video kali ini. Sekian dari Faiz Cerita. Stay tune support Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys, InsyaAllah. Meremang sampai pagi. Assalamualaikum.